Usaha meningkatkan kesedaran ibu bapa mengenai larangan pemilikan akaun media sosial bagi kanak-kanak berumur bawah 16 tahun bakal dipergiat menerusi penganjuran kempen internet selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching berkata, penetapan mesej utama itu menjadi tumpuan kerajaan dalam memastikan ibu bapa memantau serta membimbing penggunaan peranti digital anak-anak secara lebih ketat. Ini memang merupakan satu mesej yang utama kita nak hantarkan, sampaikan kepada golongan ibu bapa. Kami nak maklumkan mereka bahawa polisi kerajaan Madani sekarang ialah budak-budak yang berumur 16 ke bawah tidak sepatutnya ada akaun media sosial. Tetapi walau bagaimanapun, kita memang masih membenarkan ibu bapa untuk daftar akaun untuk anak-anak mereka. Tetapi bagaimana mereka nak kawal aktiviti anak-anak mereka online itu adalah sangat-sangat penting. Beliau juga berkata MCMC akan mengambil tindakan susulan terhadap mana-mana aduan salah guna akaun membabitkan golongan bawah umur dengan mengemukakan laporan kepada penyedia platform digital bagi tujuan penurunan akaun. Sehubungan itu, penganjuran kempen internet selamat siri keempat di Johor memfokuskan peranan PIBG dijadikan platform utama untuk meluaskan pemahaman tersebut sebelum jelajah diteruskan ke Sabah pada September dan Sarawak pada Oktober ini. Mengenai pencapaian kempen setakat ini, Teo memaklumkan program berkenaan telah berjaya dilaksanakan secara meluas melibatkan ribuan institusi pendidikan di seluruh negara. Ia merangkumi penyertaan sebanyak 5,946 sekolah kebangsaan, 2,416 sekolah menengah kebangsaan, 1,285 sekolah jenis kebangsaan Cina serta 524 sekolah jenis kebangsaan Tamil. Selain institusi sekolah rendah dan menengah, kempen tersebut turut dilaksanakan melibatkan 68 institusi pengajian tinggi, 67 kolej tingkatan 6 atau kolej vokasional serta 6 institut pendidikan guru. Malaysia mula menguatkuasakan keperluan pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial pada 1 Jun di bawah Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang dilaksanakan MCMC menerusi Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Di bawah peraturan itu, individu berumur bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial, manakala pengguna dikendaki mengesahkan identiti mereka menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard, pasport atau My Digital ID.